Kalau korang tengok saiz dia ni memang besar. Walaupun besar macam ni, tapi harga dia ni bajet tau. Yang ni saya dah repeat untuk kali kedua. Saya dah pasang dah sebelum ni dekat sini. Waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Yang ni lampu jalan solar yang sesuai untuk korang gantung dekat tiang lampu. Lampu ni lepas je korang pasang, tak payah nak usik apa-apa, tak payah nak buka tutup dia punya switch. Sebab semua automatik. Siang dia cas guna cahaya matahari dengan automatik. Malam pun dia nyala dengan sendiri. Waktu malam dia akan terus nyala macam ni tau. Walaupun korang tak ada dekat rumah, lampu automatik macam ni, nak tinggal rumah lama pun tak risau. Sebab lampu solar korang ni akan cerah macam ni. Sebiji lampu ni dia boleh cover kawasan yang luas. Korang dapat lampu LED banyak tau. Kiri ada, kanan ada, tengah ada, atas pun ada. Dia boleh cover kawasan yang luas. Dan dia boleh nyala terang dengan waktu yang lama. Sebab dia pakai bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Dia boleh maintain cerah macam ni dengan lama. Sebab dia boleh simpan tenaga yang banyak. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, korang nak jimat bil elektrik, nak pasang banyak biji tapi tak nak bayar bil yang tinggi, korang boleh cek lampu solar yang ni. Pasang banyak-banyak biji, tak payah nak risau bil tinggi. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari. Harga bajet dapat lampu saiz besar pula. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.